Saya pernah buat silap dalam saya punya bisnes dan saya rugi, tak silap saya waktu tu RM12,000. Saya terlalu percaya pada dia. Saya rasa dia boleh buat tanpa pemantauan saya. Tapi saya silap, saya tak kecek banyak dengan customer. Saya kata tak apa, saya refund. Kata antara kenangan pahit lah bila kita buat catering ni. Assalamualaikum. Saya Wan Farhana Anastasia binti Wan Majid, umur 30 tahun, dah berkahwin dan dah ada anak seorang. Saya asal daripada Kelantan, Kuala Krai. Dan husband saya pun sama, dua-dua orang Kerai lah. Saya dulu belajar dekat UKM, course sains laut. Tapi saya nikah awal. So bila dah nikah tu, kita tak cukup duit lah. Sebabnya waktu tu husband saya seorang hijau. Dan saya pula masih lagi student waktu tu. Jadi saya fikir mungkin saya boleh bantu husband saya dari segi keuangan dengan cara kita nego. Okay, ni saya tengah packing order untuk hari ni lah. Hari ni kita ada 7 catering. Ni ada job dekat Peranang. Order dia 100 pack. Ni customer kita ada sayur goreng sayur goreng. Lepas tu ada ayam goreng berpor, nasi, lepas tu ada sambal dengan buah apple lah. Kalau weekend dalam 8 ke 10 job lah kalau weekend. Kalau weekdays dalam 3 ke 4 job. Customer boleh pilih. Macam kita ada menu, kebanyakan menu Melayu lah. Macam nasi kenduri, nasi lemak, nasi kabu. Lepas tu kalau untuk breakfast kadang-kadang customer order nasi goreng, bihun goreng, mi kari, soto laksa pun ada. Nasi daging kita paling banyak order nasi daging waktu raya. Kita punya gulai ikan tokok tu kita buat version macam Kelantan. So gulai kita tu warna kuning. Tapi nasi kita buat versi Terengganu. So dia campur lah. Kelantan Terengganu tu dia campur. Bisnes kita start waktu 2015. Okay, 2015 kita nego dekat rumah flat tu lah. And then bila saya dah nampak benda tu macam dah tak muat dah. So saya pun pindah ke rumah teres. So rumah teres 2 tingkat ni dia lagi besar lah. So daripada rumah flat tu, time tu saya boleh buat dalam 100 ke 200 pack je sehari. Bila dah pindah ke rumah teres, kita boleh buat sampai 800 ke 1000 pack sehari lah. Jadi saya sabar diri saya untuk buka restoran. So 2017 tu kita buka restoran yang pertama, iaitu dekat Seksyen 3 Bandar Baru Bangi. Tapi sebabnya ilmu tu tak banyak, saya tak ada knowledge dalam bahagian F&B. Kita jadi tak kuat lah. Restoran saya dekat Seksyen 3 Bandar Baru Bangi tu tutup. Lepas tu kita dapat tender. Okay, saya dapat tender dekat KT Kiler. So daripada situlah kita betul balik kita punya sistem, kita punya SOP, kita punya management kita betul balik. Bila kita duduk dekat catering Kiler, kita rasa macam tak boleh nak expand tau. Saya fikir mungkin kita dah kena ada shop block sendiri. Jadi 2019 tu saya buat sini lah. Saya ambil satu lot sini, bawah saya jadikan sebagai kitchen untuk catering dan bahagian atas saya buat office. Starting daripada 2020 tu lah. Bila KJL dah benarkan untuk kita buat dine-in, why not kita buat dine-in juga. Selepas PKP tu, dalam bulan 4 2021, kedai ni pula kosong. Maksudnya sebelah daripada kitchen kita lah ni lah. Sebelah daripada kitchen kita ada kedai kosong. So saya ambil kedai ni, saya jadikan tempat yang proper lah untuk dine-in. So jadilah comel sikit macam lo ni. And then saya tengok bisnes restoran ni lagi mudah kita nak expand, lagi mudah kita nak grow, lagi mudah untuk kita duplicate. Jadi bicara dengan husband saya semua, dengan staff saya, saya kata why not kita buka cabang yang kedua. Waktu tu takut sebenarnya nak buka cabang yang kedua ni sebab kita pernah gagal dekat Seksyen 3 dulu. So saya kata tak apa, kita cuba. Kalau tak jadi pun lepas 2-3 tahun kita tutup je lah. Saya kata gitu. Tapi Alhamdulillah bulan 7 2022 kita buka cawangan yang kedua dekat Eco Majestic Semenyih. Bila dah buka cawangan yang kedua dekat Eco Majestic Semenyih tu, Alhamdulillah sedia kita tak jangka lah boleh dapat agak tinggi lah. Jadi kita decide untuk buka cawangan yang ketiga pula. Dan cawangan yang ketiga ni kita pilih dekat Seksyen 7 Bandar Baru Bangi. So dekat Seksyen 7 Bandar Baru Bangi ni kita buka pada bulan 4 2024. Ni saya tengah goreng ayam untuk ayam buttermilk.
Ni pun untuk catering hari ni jugalah. Jadi bila customer restoran dah biasa makan dekat kedai kita, dia akan order juga ayam batang mi ni untuk catering. Tu kadang-kadang tu ada juga customer order western. Dia chicken grill ke, spaghetti ke, tu pun kita buat juga. Kambing golek pun kita ada. Saya letak nama Farhanah ni sempena dengan nama saya lah. Sempena nama saya, nama penuh saya Wan Farhanah Nastasia binti Wan Majid. So kalau nak letak nama Wan tu macam dah ramai dah kedai guna nama Wan. Kalau saya nak letak Nastasia pula, saya takut nanti orang kata ni kedai orang Melayu ke, kedai orang apa ke. So, 3 menu yang paling famous lah dekat restoran kita ni. Nombor 1 dia nasi kabu, nombor 2 shell out, dengan nombor 3 laksa. Ni kita tengah naik untuk laksa lah. Okay, dari segi resepi pula, kebanyakan resepi saya belajar daripada mak tua saya. Saya belajar daripada mak saya dengan daripada mak saudara saya lah. Tapi saya ubah sikit saya punya resepi tu ikut selera orang sini. Kalau Kelantan mungkin dia lebih manis sikit. Ni kita tengah proses baking paste. Paste ni kita akan guna untuk kita punya catering dengan 3 cawangan restoran lah. Okey, untuk semua mesin-mesin yang ada dekat Farhanah Catering ni, kebanyakannya kita beli sendiri. Tapi baru-baru ni alhamdulillah kita dapat pembiayaan daripada SME Corp. So ni salah satu mesin yang SME Corp bagi kat kita lah. Jadi tim restoran diorang hanya buting plastik tu, and then diorang buka panah dan terus boleh serve lah. So dekat restoran tu tak banyak hijau-hijau masuk sangat. Beza Farhanah Catering dengan catering lain. Okay. Dari segi menu tak banyak beza sangat lah. Segi kita punya rasa makanan dengan kita punya servis kita lah. Kalau kita boleh tengok dekat restoran ni, makanan memang kita hantar full service lah. So customer tak payah beratur, customer tak payah nak ambil makanan sendiri. Kita memang buat full service. Jadi bila kita ada repeat customer tu, kita tahulah yang kita punya kualiti dan customer pun puas hati lah dengan kita punya servis kan. Okay, so ni kita punya auto cooker ni lah. Auto cooker ni dia banyak function dia. Biasanya kita akan buat paste, toknya pun kita akan guna ni. Lepas tu macam nak masak daging masak ikan, ayam masak merah pun kita akan guna auto cooker ni. Kalau guna auto cooker ni, dia tak payah kacau lah. So, kita hanya masuk-masuk barang je. Untuk auto cooker ni, 2 saya beli sendiri. Dan 1 ni separuh je dibiayai oleh SME Corp lah. Okay, harga auto cooker kalau hot besar ni lebih kurang dalam RM15,000. Saiz dia memang kita boleh masuk banyak. Kalau hot ni kita boleh masuk dalam 1000 pack space masak merah. Yang paling support saya lah daripada saya start mula-mula nego sampai lah ni ialah saya punya family lah. Husband saya dulu hijau lagi. Dia dulu kastel lah. Dia pegawai KJL. And then 2020 dia resign. So daripada 2020 sampai lah ni dia buat full time lah dengan saya dan nego sekali dengan saya. Kita banyak masuk kelas nego lah. Saya banyak cari ilmu. Memang saya invest banyak untuk kita masuk kelas-kelas bisnes. Kita memang nampak waktu 2015 sampai 2018 tu, sebelum kita masuk kelas ni, memang kita punya bisnes tu tak berapa nak laju lah. Alhamdulillah start daripada 2019 kita nampak lah kita punya growth tu. Daripada kita hanya ada dalam 10 orang pekerja, lah ni kita dah ada 70 ke 75 orang pekerja. Nama dia rice steamer. Tapi rice steamer ni dia bukan untuk nasi saja. Kita boleh kukuh juga. Macam kita nak kukuh ikan, kita nak steam puding. Kita akan guna rice cooker ni juga. Okay, dalam satu masa dia boleh muat dalam 12 layer. Rice steamer ni kalau gas habis dia akan bunyi. Jadi kita tak ada isu nasi metoh atau nasi, orang panggil nasi ketah ya. Lagi satu, kita punya nasi tu jadi tak berkerak. Dia tak ada kerok-kerok nasi tu, tak ada. Ni rice steamer ni kita beli sendiri. Harga dia tak silap saya dalam 3,000 kot. So lagi antara mesin yang wajib adalah kalau dekat setiap restoran besar ataupun catering, industrial blender. Okay, industrial blender ni saya dapat kali ganda lagi besar daripada blender biasa. Dia punya motor dia pun kuat. Jadi kalau kita nak blend serah ke kuah benda-benda kerah tu, insyaAllah tak ada masalah. Okay, antara kelas bisnes hot saya masuk lah. Kalau hot paling murah ialah kelas Inscan. Kelas Inscan ni dia under KJL juga. Okay, selain daripada Inscan, saya ada masuk juga macam Sifu Jamal. Saya masuk juga Tuan Abdul Basit. Ni daripada Beyond. And then yang keempat saya masuk ni sampai lah ni lah saya masuk Ibu Hanim. So Ibu Hanim ni under Enams Leadership.
So 4 orang ni ataupun 4 company ni lah hok banyak bantu saya kembangkan saya punya bisnes. Okay, bila kita betul-betul start naik adalah waktu hujung 2020-2021 gitu. Kita start buka cawangan yang pertama ni, and then 2022 cawangan kedua, 2024 cawangan ketiga. So time tu lah kita dah mula, orang kata mula agresif lah. Okay. Ini kita punya mesin cili kering. Okay, mesin ni untuk dia tapis butir-butir lada. Okay, asing biji dia sini, and then dia akan tubik daripada sini. Okay, ni kita punya cili kering yang kita dah masuk dalam mesin tadi lah. Jadi kalau tengok, dia punya butir dia dah tak banyak dah. Sebabnya kalau kita masak apa-apa, butir dia banyak, dia jadi tak apa sedap. Kita ada juga ni chicken slicer. Chicken slicer ni untuk kita potong dada ayam lah. Dada ayam ni biasanya kita guna untuk restoran. Jadi restoran dia akan dapat ayam yang dah siap potong. Ini nama dia meat slicer untuk kita potong daging salai. Kalau kita potong mesin, dia punya tebal daging tu kita akan dapat konsisten lah, akan dapat sama. Last kali kita ada vegetable cutter. Biasanya kita akan potong bawang lah. So bawang merah dengan bawang Holland kita akan guna vegetable cutter. Kalau ni saya dekat kita punya store, tempat kita simpan barang mentah lah. Ni contoh kita punya freezer lah. Paste kita dah buat banyak-banyak. Ni contohnya paste ikan bakar. Okay, frozen biasanya dia akan tahan sampai setahun. Tapi bagi-bagi kita biasanya lah dalam seminggu 2 minggu dah habis dah. Ini contoh air yang kita dah perak dan kita dah vacuum seal. Contoh ni macam air bakar. Satu paket ni 10 pieces. Saya pernah buat silap dalam saya punya bisnes dan saya rugi, tak silap saya waktu tu 12,000. Saya rasa macam saya dah hire orang yang betul. So bila saya rasa saya dah hire orang yang betul, saya lepas tangan. Maksudnya saya selalu percaya ke dia. Saya rasa dia boleh buat tanpa pemantauan saya. Saya tak kecek banyak dengan customer, saya kata tak apa, saya refund. Kenangan manis lah ataupun benda yang best bila kita buat bisnes ni adalah satunya bila orang kenal Farhanah Catering ni dengan cara yang molek. Orang kenal Farhanah Catering ni, orang kenal Farhanah Restoran ni dengan cara yang positif lah. Okay, untuk catering kita cover 70 km daripada kita punya center kitchen. Lepas tu 5 model cuma 50 pack sahaja. Tapi 50 pack ni untuk kawasan-kawasan dekat lah. Kalau macam jauh-jauh sikit, kita ambil minimum 100 pack. Untuk payment, kalau catering ni biasanya kita akan ambil deposit at least RM500 and then balance kena bayar selewat-lewatnya seminggu sebelum majlis. Okay, kalau nak order, boleh mari ke office kita. Office kita dekat Taman Universiti ataupun boleh WhatsApp je tim kita. Yang Farhanah Catering ni salah satu dia adalah selain daripada saya laki bini ni, saya ada tim yang kuat lah. Tim yang setia. Macam mana saya buat tim saya setia? Saya memang banyak bagi training dan saya banyak bagi benefit pada dia orang. Jadi bila benefit tu banyak, training tu banyak, jadi staff saya lagi, orang kata nak kerja lama lah sini. Dan bila staff saya kerja lama, saya ada staff senior. Jadi dengan cara lagu tu lah saya boleh expand lagi saya punya bisnes. Okay, pengorbanan yang paling besar yang saya terpaksa korbankan lah. Bila kita nego ni, kita tak ada masa sebenarnya. Kita terlalu sedikit masa dengan family. Tapi benda tu saya kena buat. Saya fikir gini, macam lah ni anak saya baru nak masuk 2 tahun. Saya fikir bila umur dia dah 5 tahun ke atas, maksudnya lagi 3 tahun lah. Lagi 3 tahun tu dia dah banyak masa dengan saya. Jadi 13 tahun pertama bisnes ni, saya kena betul-betul fokus kepada bisnes lah. Korbankan banyak benda supaya saya selesa nanti. So kalau saya nak selesa nanti, saya kena korbankan ketidakselesaan sekarang lah. Nasihat saya untuk orang yang baru nak start nego, jangan start nego dengan hanya ada duit saja tangan. Kita kena ada ni, kena ada otak. Kena ada otak ni maksud saya, kena ada ilmu sikit lah. Sebab nego ni penat deh. Nego ni penat, nego ni stres, nego ni tak senang. Jadi kalau kita tak sanggup dengan benda tu, jangan nego. Kalau kita ada big why, insya-Allah nego ni akan jadi jalan yang betul untuk kita boleh berjaya dalam nego. Untuk Farhanah Catering, we serve the best dish. Okay, Farhanah Restaurant, authentic Malaysian local cuisine.
Okay, siapa-siapa rasa teringin nak makan makanan dekat Fana Catering dengan Fana Restoran ni, jemput mari ke kedai saya. Okay, restoran saya ada 3. Yang pertama dekat Taman Universiti Kajeh, yang kedua dekat Eco Majestic Semenyih, dan yang ketiga dekat CSM 7 Bandar Baru Bangi. Dan kita buka setiap hari, kecuali hari-hari tertentu lah, macam raya, Raya Haji, Raya Puasa kita tutup. Hari-hari lain kita buka daripada 7.30 pagi sampai pukul 10 malam. Okay. Jumaat Sabtu Ahad kita buka sampai 11 malam. Okay, jemput datang.